Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Ilya Afrina binti Syarul Nizam. Hari ini pertama sekali saya akan menerangkan tentang apa itu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang perkaitan 11 anjakan dengan aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid serta hala tuju pendidikan. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang perkaitan antara Plan Pembangunan Pendidikan Negara dengan usaha untuk membentuk guru yang berkualiti. Pertama sekali, apa itu PPPPM, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Plan ini merupakan salah satu plan yang strategik yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Plan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia. Terusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang latar belakang plan ini. Plan ini dilancarkan pada 6 September pada tahun 2013, iaitu dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu. Plan ini dilancarkan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, plan ini merupakan satu cetusan idea oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Terusnya, sedikit sejarah tentang bagaimana plan ini terhasil. Plan ini terhasil bermula pada tahun 2011, iaitu berlakunya kementerian mengkaji semula tentang pendidikan yang ada di Malaysia. Pengkajian semula ini berlaku dalam tempoh 15 bulan, iaitu bermulanya pada Oktober 2011 sehinggalah Disember pada tahun 2012. Plan ini melibatkan pelbagai pihak. Plan ini melibatkan pelbagai pihak. Sebagai contoh, kementerian memperolehi input yang ada dalam plan ini daripada banyak sumber. Sebagai contoh, input plan ini diperolehi daripada laporan penyelidikan oleh pakar pendidikan daripada UNESCO, OECD dan juga 6 universiti tempatan yang ada di Malaysia. Terusnya, input plan ini juga diperolehi daripada sekolah. Sebagai contoh, daripada guru dan ibu bapa. Oleh itu, selepas tamatnya pengkajian semula ini dan pengerolehan input-inputnya, jadi terhasillah plan ini yang dinamakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama sekali iaitu anjakan pertama, iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan pertama ini kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kualiti. Sebagai contoh, kementerian menyemak semula KSSM dan KSSR pada tahun 2017. Kenapa kementerian menyemak semula? Kementerian menyemak semula bagi mengimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan kemahiran. Jadi, daripada usaha ini yang kerajaan buat, dia boleh melahirkan dan kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Iaitu murid dapat menguasai kemahiran K, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Daripada kedua-dua perkaitan ini, daripada kedua perkaitan ini, anjakan ini boleh membawa kepada hala tuju pendidikan, iaitu dalam membentuk modal insan, iaitu murid dapat mempelajari ilmu pengetahuan melalui kemahiran ataupun pengalaman dia sendiri. Terusnya, anjakan kedua iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang kedua ini kita boleh mengaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu akses. Sebagai contoh, kementerian pernah memperluas program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggeris. Sebelum ini, Linus ini hanya menumpukan kepada bahasa Melayu saja. Dan kali ini, Linus meliputi literasi bahasa Inggeris juga. Dan dalam program Linus ini juga diadakan saringan sebanyak 2 kali dalam setahun untuk melihat perkembangan ataupun kemajuan bahasa untuk murid-murid. Dan daripada usaha kerajaan ini boleh
kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid, iaitu kita boleh melahirkan murid yang berkemahiran dua bahasa, iaitu murid menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan murid juga menjadikan bahasa Inggeris sebagai komunikasi antarabangsa. Daripada kedua-dua aspirasi ini, ianya boleh membawa kepada hala tuju pendidikan negara, iaitu mengukuhkan bahasa Inggeris. Seterusnya, anjakan yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Daripada anjakan ketiga ini, kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu perpaduan. Sebagai contoh, kita boleh tengok usaha kerajaan iaitu memperkuatkan lagi kurikulum pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Tujuan kerajaan memperkuatkan lagi pendidikan agama Islam dan pendidikan moral ini bagi menumpukan nilai hubungan baik sesama insan. Pada usaha kerajaan ini, kita boleh kaitkan juga dengan aspirasi murid, iaitu nak membentuk murid yang ada identiti nasional. Sebagai contoh, murid akan meninggalkan alam persekolahan dengan nilai terasa jaga, iaitu sopan santun, nilai perpaduan dan nilai kasih sayang. Daripada kedua-dua perkaitan ini, ianya membawa kepada hala tuju pendidikan, iaitu perpaduan sekolah berwawasan, iaitu menjadikan sekolah tempat untuk menghayati nilai perpaduan. Seterusnya, anjakan yang keempat iaitu mentransformasi profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Okey, daripada anjakan keempat ini, kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kualiti. Dalam menetapkan ataupun mengekalkan kualiti itu, kementerian melakukan beberapa usaha. Antaranya ialah kementerian mengetatkan syarat kemasukan calon guru mulai tahun 2013. Daripada mengetatkan kemasukan ni, kementerian memilih graduan yang 30% teratas sahaja untuk mengikuti latihan perguruan. Daripada aspirasi pendidikan negara, iaitu kualiti, kita boleh kaitkan juga dengan aspirasi murid, iaitu kita boleh melahirkan murid yang berpengetahuan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita adanya meningkatnya bilangan guru yang berkualiti, maka di situ akan lahirnya murid yang berpengetahuan juga. Kerana guru menyampaikan ilmu yang berkualiti, manfaat dan lain-lain. Daripada perkaitan ini, dia membawa kepada mencapai hala tuju pendidikan, iaitu dalam membentuk modal insan. Ini juga bermaksud pembentukan modal insan ini kita boleh membentuk guru berkualiti serta murid yang berpengetahuan. Seterusnya, anjakan kelima iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Daripada anjakan kelima ini, kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kualiti. Sebagai contoh, kementerian menukarkan kriteria pemilihan guru besar dari pemilihan berasaskan tempoh perkhidmatan kepada berfokuskan kecekapan pemimpin. Dan hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin yang berprestasi tinggi perlu dipilih berdasarkan kelayakan mereka. Daripada aspirasi murid pula, kita boleh kaitkan juga dengan anjakan yang kelima ini, iaitu kita dapat melahirkan murid yang berpengetahuan. Sebagai contoh, apabila terdapatnya pemimpin yang berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah, maka sistem pentadbiran yang berada di sekolah itu akan lebih berkualiti dan menjadikan keberhasilan murid di sekolah itu berjaya dari segi akademik. Contohnya, sebagai contoh, murid itu akan mahir dalam sesuatu kemahiran, iaitu kemahiran penyelesaian masalah, iaitu murid tersebut dapat mengaplikasikan apa ilmu yang mereka belajar di dalam kehidupan sebenar dan dapat mencari jalan penyelesaian untuk bagi sesuatu masalah. Daripada kedua-dua perkaitan ini, kita boleh membawa perkaitan ini kepada hala tuju pendidikan, boleh mencapai hala tuju pendidikan, iaitu pembentukan modal insan. Dari pembentukan modal insan ni kepada pemimpin sekolah juga yang berkualiti, dan pembentukan modal insan kepada murid juga yang mempunyai pengetahuan.
Seterusnya, anjakan ke-6 iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ke-6 ini kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara iaitu equity. Equity ni ialah kesamarataan. Sebagai contoh, sekolah itu memastikan sumber diagihkan secara adil. Jadi dengan pengagihan peruntukan yang lebih fleksibel, jadi sekolah itu boleh menentukan keutamaan dalam penggunaan peruntukan itu bagi memastikan semua murid mendapat manfaat yang sama, seperti penyediaan bahan pembelajaran tambahan ataupun peningkatan infrastruktur yang terdapat di sekolah tersebut. Dan pada itu, sekolah itu juga boleh menggunakan peruntukan itu apabila sekolah tersebut mempunyai kekurangan kemudahan dari segi infrastruktur, teknologi, pembelajaran digital. Jadi daripada anjakan ke-6 ini, dia dapat membawa kepada hala tuju pendidikan ataupun implikasi kepada pendidikan pada masa hadapan, iaitu dengan memberi lebih kuasa kepada sekolah. Jadi sistem pendidikan dapat lebih responsif terhadap keperluan murid yang berbeza-beza. Selain pada itu, equity dalam pendidikan ini juga dapat dicapai apabila setiap murid dapat peluang yang sama untuk belajar dalam persekitaran yang kondusif. Seterusnya, anjakan yang ke-7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Daripada anjakan yang ke-7 ini, antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan iaitu kerajaan ataupun kementerian telah belanja lebih 6 bilion untuk teknologi maklumat dan komunikasi dalam inisiatif pendidikan. Daripada usaha kerajaan ni, usaha kementerian ini kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kecekapan kementerian dalam menguruskan hal kewangan dalam memajukan pendidikan dan menggunakan peruntukan itu untuk inisiatif pendidikan. Apa contoh inisiatif pendidikan yang digunakan ialah, sebagai contoh, kerajaan mewujudkan sekolah bestari dan menggunakan peruntukan itu juga untuk melakukan program asas teknologi maklumat dan komunikasi kepada murid-murid. Daripada usaha kerajaan itu, kita boleh kaitkan juga dengan aspirasi murid yang membentuk murid untuk melahirkan kemahiran berfikir, iaitu murid dapat belajar cara memperolehi ilmu pengetahuan melalui sumber internet. Daripada murid belajar cara memperolehi ilmu itu membuatkan mereka lagi mahu mempelajari sesuatu ilmu sepanjang hidup mereka melalui sumber internet yang memudahkan masyarakat pada kini untuk mencari apa-apa maklumat. Daripada kedua-dua perkaitan itu, ianya membawa kepada hala tuju pendidikan, iaitu membawa kepada pendidikan digital. Bila adanya penggunaan teknologi yang meningkat, maka ia akan menjadikan pembelajaran ataupun sesuatu ataupun aktiviti menuntut ilmu itu akan lebih menarik dan lebih memudahkan untuk seseorang mencari maklumat. Seterusnya ialah anjakan ke-8, iaitu mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Okey, anjakan ke-8 ini kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu kecekapan. Di sini, kecekapan itu merujuk kepada kebolehan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Sebagai contoh, kementerian melakukan kajian profil kompetensi, iaitu mereka dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pegawai tersebut. Dan melalui kajian ini juga, hanya individu yang mempunyai kemahiran tinggi akan dipilih untuk melaksanakan tugas penting dalam sistem pendidikan negara. Dan apabila pegawai yang cekap menjalankan tugas, jadi penyampaian perkhidmatan pendidikan menjadi lebih berkesan di negara kita. Seterusnya, anjakan ke-8 ini juga kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid, iaitu kita dapat melahirkan murid yang mempunyai aspek pengetahuan, iaitu kerana apabila adanya tenaga pengajar yang cekap, jadi penyampaian ilmu yang diberikan kepada murid itu akan lebih berkesan sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan kepada murid. Jadi sistem pendidikan yang ada di negara kita ni akan menjadi lebih mantap dan
sistem pendidikan negara kita ini akan memastikan murid yang menerima pengetahuan itu pengetahuan yang relevan dan bermutu tinggi. Jadi, secara keseluruhannya, hubungan antara kecekapan dan pengetahuan ini sangat penting dalam memastikan matlamat anjakan ke-8 ini tercapai. Iaitu, kedua gabungan aspek ini dapat melahirkan modal insan yang berkualiti, seterusnya memperkasakan sistem pendidikan di negara kita. Seterusnya, anjakan yang ke-9 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa dan komuniti dan sektor swasta secara meluas. Daripada anjakan yang ke-9 ini, kita boleh kaitkan dengan aspek kualiti iaitu daripada aspirasi pendidikan negara. Ini akan menunjukkan peranan penting ibu bapa dalam memastikan pembelajaran anak-anak berjalan lancar. Apabila ibu bapa cakna terhadap perkembangan akademik anak-anak, seperti apabila ibu bapa menghadiri hari penyerahan slip, ini akan menunjukkan kerjasama erat antara sekolah dan keluarga. Daripada kerjasama ini akan menunjukkan sokongan ibu bapa ini kepada anak-anak dan seterusnya akan mampu meningkatkan prestasi murid dan memastikan pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak mereka. Hubungan ini seterusnya dapat memberi kesan kepada aspirasi murid, iaitu kita dapat melahirkan murid yang ada kemahiran berfikir. Bagaimana kita dapat melahirkan murid yang ada kemahiran berfikir? Ini terjadi apabila ibu bapa dan komuniti terlibat secara aktif dalam pembelajaran murid-murid. Murid ni akan lebih bermotivasi untuk belajar. Sebagai contoh yang diberikan tadi, iaitu ibu bapa menghadiri hari penyerahan slip anak-anak. Dan daripada situ akan adanya motivasi dalam diri anak-anak dan sokongan moral ataupun galakan yang diterima oleh murid itu. Dan daripada situ akan timbulnya sifat ingin tahu ataupun menguasai ilmu lebih mendalam kepada murid itu. Dan melahirkan murid yang ada berfikiran secara kritis, dan daripada situ juga akan mewujudkan pembelajaran yang berpusatkan murid dan meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran kepada murid itu sendiri. Kesimpulannya, kerjasama antara ibu bapa dan komuniti ini dia penting untuk memastikan kualiti pendidikan yang lebih baik serta membentuk murid yang berfikiran kreatif dan kritis. Seterusnya, anjakan ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dari anjakan ke-10 ini, aspek kecekapan wujud kerana kerajaan nak memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit itu. Jadi, apa yang kementerian buat? Kementerian Pendidikan memastikan setiap perbelanjaan kewangan disalurkan secara bijak dan berfokus kepada keperluan murid. Jadi, contohnya, kementerian memberi bantuan kewangan seperti rancangan makanan tambahan, RMT dan sumbangan peralatan pelajaran diberikan kepada murid yang memerlukan. Jadi, ini membolehkan murid mendapat manfaat secara langsung dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Seterusnya, anjakan yang ke-10 ini juga membawa kepada aspirasi murid, iaitu dari segi aspek pengetahuan. Daripada kementerian hendak memaksimalkan keberhasilan murid itu daripada setiap ringgit, jadi kerajaan boleh ataupun pihak sekolah boleh mengadakan program yang menggunakan peruntukan kewangan tersebut bagi memperkayakan ilmu murid. Maksudnya di sini sebagai contoh iaitu aktiviti co-curriculum contohnya dan bangkit akademik di luar daripada kawasan sekolah. Dari sini, program seperti ini dapat membantu murid menambah pengetahuan serta memantapkan lagi kemahiran berfikir murid dari segi kritis, pemikiran yang kritis dan kreatif. Dan juga bangkit seperti bangkit akademik ini dapat memberi pengalaman murid-murid untuk menyertai bengkel ataupun memberi lagi pengetahuan dari pelbagai sumber selain daripada buku, internet. Kesimpulannya, daripada anjakan ke-10 ini, ianya akan memastikan setiap ringgit dibelanjakan digunakan dengan cekap bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan keberhasilan murid, sekaligus dapat menyumbangkan kepada pembangunan modal insan yang berkualiti. Seterusnya, yang terakhir iaitu anjakan ke-11, iaitu dapat meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Maksudnya, anjakan yang ke-11 ini
iaitu pendidikan di Malaysia ni mesti lebih terbuka dan telus supaya semua orang ataupun semua pihak boleh tahu apa yang berlaku dalam sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Daripada anjakan yang ke-11 ini, kita boleh kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara iaitu akses. Akses ini membawa maksud iaitu keterbukaan dalam penyediaan PPM membolehkan masyarakat. Sebagai contoh, maksud penyediaan plan ini. Kenapa plan ini boleh diakses oleh semua pihak? Kerana kementerian nak semua pihak ataupun masyarakat ada terlibat dalam dasar pendidikan ini. Jadi kesan daripada keterlibatan masyarakat ianya akan dapat sebagai manfaat, antaranya masyarakat boleh menyuarakan pendapat mereka serta menyumbang idea untuk memperbaiki sistem pendidikan negara, iaitu dari segi inisiatif dalam pendidikan ataupun cabaran dalam pendidikan. Seterusnya, anjakan ke-11 ini memberi kesan kepada aspirasi murid juga, kerana apabila ada pelibatan masyarakat dalam, contohnya dalam menyediakan plan pembangunan pendidikan Malaysia ini, masyarakat ni boleh membantu memastikan contohnya nilai moral ataupun sasiah diterapkan dalam sistem pendidikan. Jadi daripada situ kementerian akan menerapkan ataupun mengutamakan nilai moral dan sasiah, dan daripada situ juga dia akan membentuk murid yang ada pribadi yang berkualiti ataupun pribadi yang mempunyai nilai sasiah dan moral yang tinggi. Secara keseluruhannya, akses yang luas dan penekanan terhadap etika ni dalam anjakan ke-11 dapat memastikan pendidikan yang lebih telus dan berkualiti serta membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tapi juga memiliki kepribadian yang baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perkaitan plan pembangunan pendidikan Malaysia dalam pembentukan guru yang berkualiti. Pertama sekali, seperti yang kita sedia maklum, plan pembangunan pendidikan Malaysia ini dia mementingkan pembentukan guru yang berkualiti. Jadi di dalam plan ini terdapatnya inisiatif untuk memastikan guru yang dihasilkan itu benar-benar kualiti. Jadi apakah inisiatif yang dilakukan, yang dihasilkan, iaitu antaranya pemilihan calon yang berkualiti, calon guru yang berkualiti. Jadi kementerian mereka menetapkan syarat yang ketat untuk bagi calon-calon guru yang hendak mengikuti latihan perguruan ini. Jadi daripada situ guru yang akan dihasilkan nanti bermutu tinggi dan kebanyakan mereka adalah berkelayakan tinggi. Selain daripada itu, plan ini juga melaksanakan sistem penilaian prestasi bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Dalam sistem ini, dia menilai prestasi guru di sekolah, iaitu mereka menilai dari secara holistik lah, daripada sumbangan yang diberikan kepada murid, keberhasilan murid macam mana. Selain daripada itu juga, inisiatif dia juga untuk melahirkan guru yang berkepimpinan berasaskan perpaduan. Daripada situ, guru tu dia berperanan mempromosikan keharmonian dalam sekolah. Dan guru tu juga perlu menjadi contoh dan mempraktikkan nilai perpaduan tersebut. Contohnya lah kan, di sebuah sekolah terdapatnya guru yang berbahasa Melayu, berbahasa India dan bahasa Cina. Ketiga-tiga guru itu boleh menunjukkan ataupun mempraktikkan nilai perpaduan di hadapan murid-murid agar murid itu lihat bahawa walaupun berlainan bangsa tetapi masih boleh duduk untuk berbual sekali, untuk bertukar pendapat sekali, dan daripada situ murid itu belajar cara untuk menghayati nilai perpaduan tersebut. Dan terakhir sekali, pembentukan guru yang berkualiti juga ialah guru itu dia mengupayakan diri dia sendiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, guru itu mengikuti kursus dan latihan profesional secara berterusan bagi mempertingkatkan lagi ilmu yang ada pada dia dan memperkayakan lagi ilmu untuk berkongsi dengan murid-murid mereka agar ilmu yang disampaikan kepada murid itu lebih berkualiti.
Kesimpulannya, untuk bagi semua berkaitan dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia ini, secara keseluruhannya, plan ini berperanan sebagai plan yang strategik dalam memperkukuhkan lagi sistem pendidikan negara. Plan ini juga memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti serta melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global.